Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023, kertas 2 soalan 3. So tajuk dia adalah sistem persamaan. So dia told me ada 3 unit kondominium lah, A, B, C. Dia sewa kasih orang, lepas tu jumlah sewa sehari yang tepat 1160. Lepas tu dia simpan 10% daripada A, 20% daripada B, 30% daripada C untuk kos penyelenggaraan lah. So jumlah simpanan dia adalah 258 sehari. So lepas tu harga sewa bagi C adalah 2 kali bagi A lah. Okay, so dia tanya harga sewa setiap satu tu adalah berapa. Okay, so saya guna huruf kecil A, B, C masing-masing untuk mewakili lah. Okay, so A tambah B tambah C sama dengan 1160. Okay, persamaan kedua 0.1 A tambah 0.2 B tambah 0.3 C sama dengan 258. So A tambah 2 B tambah 3 C sama dengan 2580. Okay, persamaan ketiga, so C sama dengan 2A. Okay, so persamaan 3 saya letak ke persamaan 1, A tambah B tambah 2A sama dengan 1160. So 3A tambah B sama dengan 1160. Ini saya letak persamaan keempat. Persamaan ketiga saya letak ke persamaan 2, A tambah 2B tambah 3 2A sama dengan 2580. So maksud 7A tambah 2B sama dengan 2580. Okay, so lepas tu equation 4 saya darab dengan 2. So 6A tambah 2B sama dengan 2320. So ini saya letak 6. Okay, so saya buat 5 tolak 6, saya akan dapat A sama dengan 260. So saya ganti A sama dengan 260 ke 3. So C sama dengan 2260520. So saya ganti A 260, C 520 ke 1. So 260 tambah B tambah 520 sama dengan 1160. So B sama dengan 380. So bermaksud harga-harga masing adalah inilah. Okay.